Kampung saya dulu memang sangat tak lengkap semua dalam segi kemudahan seperti elektrik, air dan rumah juga. Saya sebagai orang asli yang sudah keluarlah daripada kampung, bila saya ingat kembali cerita ni dulu, bila waktu malam saya nak melukis, saya rasa sangat susah. Sebabnya kami selalu guna pelita dan lilin lah. Jadi selalu ibu saya marah, kenapa selalu guna banyak pelita ni? Sebab kita kena jimat wang lah untuk nak beli biak tanah, biak masak semua. Tapi saya tak peduli kerana itulah apa yang saya mahu. Tapi itulah keadaan kami dan situasi kami yang berlaku di kampung kami. Memang susahlah kalau tak ada lampu. So, semua bergantung daripada tu lah, api pelita tu. Bakar tu baru boleh buat kerja, memasak, buat kerap tangan. Lepas tu kalau ada masa lepas masak tu boleh ajar anak guna pelita tu je lah. Okay, waktu pagi pun tu akak bangun nyala api tu juga. Kan malam tu lepas tidur pukul 10 tu kena mati. Akak tak pernah tinggal api tu macam tu. Takut rumah terbakar. Ada berlaku kebakaran lah. Rumah makcik saya. Dia tinggal terlupa kot. Dia tinggal api tu sampai tengah pagi pukul 3 ke pukul 4 macam tu. Terlupa habis lah. Mungkin api tu terkena pijakan kucing ataupun tikus. Tak tahu. Jadi macam mana keadaan orang di rumah tu masa terbakar tu? Tersedar. Nasib baik tersedar. Dia orang bangun lari. Selamatkan diri sendiri saja. Tak selamat apa-apa, barang-barang dekat rumah tu dia tak bawa. Pelita ni setiap rumah dia ikutlah. Kadang-kadang ada 3, 4 macam tu lah. Dia tak banyak sangat. Dia ada 3 ke 4 biji macam tu. Dulu kalau nak bergerak ke contoh macam sakit, nak bawa hospital pun jauh. Terpaksalah duduk rumah je. Jadi maksudnya orang sakit tu biar macam tu lah, duduk rumah saja. Gelap-gelap lah. Kita biar rumah je. Time-time malam memang susah. Setengah kampung ambil masa puluhan tahun untuk ada pencawang elektrik supaya mereka mendapat bekalan elektrik yang stabil. Takkanlah kita nak tunggu bertahun-tahun untuk mereka dapat tenaga elektrik apabila mereka ada punca tenaga lain. So, solar ni menjadi tenaga yang bersih dan tenaga yang mereka boleh dapat sebab dekat Malaysia, pancaran cahaya matahari kita lebih kurang dalam 12 jam. 7 pagi sampai 7 petang. Sebagai orang asli, saya faham perasaan bila komuniti diberi peluang untuk berdikari. Bila kita ada pilihan dan hidup, kita tidak lagi terbatas oleh apa yang kita tak ada. Kami mulakan program Uplifting Lives ni daripada tahun 2022. Melalui program ini, pemberian sistem solar ini sebagai bantuan kepada orang asli, ini bukan sahajalah bantuan yang sekali sahaja, tetapi lebih kepada memberi impak kepada orang asli supaya mereka lebih berdikari, lebih bertanggungjawab tentang meningkatkan dan memperkasakan komuniti dan generasi orang asli yang akan datang. Hari ini, kita berada di Pos Belau untuk memasang individualized home solar system lah. So, dekat kampung Pos Belau ni, kita ada lebih kurang 40 ke 50 rumah yang masih belum mendapat bekalan tenaga elektrik. Dan kita mulakan dengan pemasangan panel, kemudiannya pemasangan bateri dan juga pemasangan lampu. Setiap rumah yang terima sistem solar tu akan dapat 1 panel, 1 bateri dan juga 5 lampu. Macam mana pendekatan daripada melalui solar ni kepada orang kampung? So, mula-mula kita kena bagi orang kampung selesa dahulu. Kita kena bagi mereka faham yang sistem ni tak susah. Dan kemudiannya kita tunjuk dekat mereka sistem ni. Okey, ini bateri, ini panel dan ini lampu. Yang ketiganya, kita bagi mereka peluang untuk buat keputusan mana mereka nak pasang lampu ni.
Sebelum ni ada 2008 lagi sebagai ini 80 unit aja. Jadi ada yang berbaki 46 unit, kita telah mohon beberapa kali. Jadi hari ini atas inisiatif Petronas, setiap keluarga dapat menikmati pemasangan solar tersebut. Anak-anak mereka pun dapat menikmati setiap malam menulis dan membaca, sama ada pelajar di peringkat rendah ataupun peringkat menengah. Perasaan sekarang memang agak terharu sikit lah, rasa gembira sikit sebab di rumah terang, buat kerja sekolah pun anak-anak buat kerja sekolah terang boleh nampak. Lepas tu di luar kawasan rumah pun boleh nampak, taklah takut apa-apa yang benda yang memasuki rumah. Bila pertama kali akak buka lampu, rasa dia happy sangat. Gembira lah, rasa gembira dah dapat malam-malam boleh tengok luas lah. Sebelum ni pelita boleh tengok berapa muka je. Dinding semua sebelah pun tak dapat dah tengok. Sekarang ni alhamdulillah dah ada lampu, boleh tengok seluruh rumah. Senanglah sikit nak uruskan anak, nak memasak. Anak akak pun boleh belajar dengan bersungguh-sungguh. Kan sebelum ni tak ada lampu, memang susah nak belajar. Ambil belajar pun satu jam akak boleh bantu. Kan tak ada lampu, dia pun malas juga. Dia cakap tak ada lampu lah mak, malas nak belajar cakap. Lepas ni kalau dah dapat ni solar ni, akak harap boleh ambil belajar dengan anak 2-3 jam pun boleh. Having solar lighting after sundown, I feel they have the power to increase their productivity, to do things that they couldn't do before. For example, they are able to study longer, do revision. The kids can improve their studies. The mothers can do reading, the fathers can spend time with the kids reading. So essentially, you are improving the lifestyle of the family itself. It may look like a small light, but it can change lives. Apa yang kita tak nak hanya kita bagi lampu je untuk terangi hidup mereka. Dengan satu lampu, kita nak terangkan satu kehidupan. Kalau kita pasang 30,000 lampu, kita terangkan 30,000 kehidupan. Kita nak kehidupan mereka sama seperti kehidupan mereka-mereka yang di bandar, dan mereka ni yakin dan berdaya saing untuk terus maju. Kami sudah terbiasa dengan kesunyian dan ketenangan pada waktu malam, tapi penuh dengan keadaan yang terhad. Tetapi situasi di kampung ini sudah berubah. Sekarang bila mentari jatuh, cahaya masih tinggal. Lampu ini bukan sahaja diberi lampu saja, tapi dia memberi peluang kepada orang asli dan juga memperkasakan orang asli dalam segi bermacam segi kewangan, dalam pelajaran dan dalam kehidupan mereka seharian.